Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, innalillahi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni Allah pertemukan kita, izinkan kita untuk hadir berhimpun kembali bagi menyambung pengajian kita tadabbur Al-Quran. Yang ini kita masuk surah Al-Falaq dah kan? Ya. Tak apalah, kita pilih surah yang ringkas dulu. Kita ambil surah yang paling, antara surah yang paling pendek ayat di dalam Quran, Suratul Asri. Kita buka surah Al-Asri. Di surah ni mengandungi 3 ayat yang diberi tajuk Al-Asr. Dan ni surah Makkiyah. Makkiyah maknanya dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dia Makkiyah Madaniyah ni bukan dari segi tempat dekat Madinah ke tempatnya atau di Mekah tempat turun, bukan. Tapi dari segi masa. Bila kita tengok surah tu punya status tu Makkiyah Madaniyah, dia bukan dari segi tempat, kurang tepat. Yang lebih tepat ialah dari segi masa. Period Nabi, fasa Nabi tu, Nabi dah hijrah ke belum? Surah tu turun, oh Nabi belum hijrah lagi, kita gitu fasa Mekah. Itu maksud dia, zaman Nabi berada di Mekah, bukan Nabi tempat turun di Mekah. Sebab Quran ni diturun merata-rata. Ketika Nabi di Mekah, Nabi tak duduk kat Mekah saja. Nabi kadang-kadang keluar, dan Nabi keluar daripada Mekah. Dan ketika Nabi keluar Mekah, daripada Mekah tu ada wahyu-wahyu yang turun juga. Demikian juga ketika Nabi dah hijrah ke Madinah, Nabi tidak menetap semata-mata duduk di Madinah. Nabi keluar daripada Madinah kerana berurusan. Ada yang Nabi berperang dan pelbagai lagi. Dan ketika itu juga ada wahyu-wahyu yang turun. Jadi lebih tepat masa Nabi, bukan tempat Nabi berada masa tu. Baik, turun. Jadi surah ni surah Makkiyah, menunjukkan bila surah Makkiyah fokus dia ialah, isi penting dia ialah Allah. Alhamdulillah. Isi penting dia ialah tentang rukun iman lah. Beriman kepada Allah, tentang hari akhirat, hari kebangkitan, tentang syurga, tentang neraka, tentang ancaman-ancaman. Itu fokus dia. Bila surah-surah Makkiyah ni, itu dia punya penekanan dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu yang telah binasa, dan kisah-kisah Nabi dahulu. Jadi inilah fokus surah-surah Makkiyah. Dia tak ada fokus cerita pasal hukum puasa ke, hukum wasiat ke, hukum kisah ke, hukum Arab, tak ada. Tapi dia adalah lebih asas daripada itu lagi, iaitu akidah. Akidah, keyakinan kepada Allah dan hari akhirat. Itulah ciri-ciri utama surah Makkiyah. Jadi ini fasa ma'rifah, fasa mengenal. Sebab tu kita kadang-kadang apabila kurang menekankan tentang ini, sebab kita dah lahir-lahir dah terus
lebih kepada bincang hukum saja kan. Kadang-kadang kita pun kurang penekanan pada sebab tentang hari akhirat dan sebagainya. Jadi kat situ ada sedikit kelompongan lah yang kita kena baiki. Dan jalan dia apa? Tentulah dengan tadabbur, dengan belajar hadis lagi. Jadi hal tu mungkin banyaklah kena diperbaiki, diberi kesedaran tentang benda ni. Jadi ala kulihan, cukup hari ni kita tengok pada surah ini pun insya-Allah boleh membantu kita. Surah Al-Asri ada 3 ayat dan ada lagi surah lain yang mengandungi ayat yang sikit juga. Antaranya surah Al-Kautsar 3 ayat, lebih pendek daripada surah Al-Asri ni, dan surah An-Nasr, Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, itu. Namun yang paling pendek surah Al-Kautsar lah. Jadi kita baca dulu surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal asri, Allah bersumpah demi, di al-asri ini kita kata masa. Ini terjemahan umum dia lah. Antara makna al-asr itu masa. Tapi makna asal dia ada beberapa maksud dalam ayat ni. Jadi kita ambil maksud ringkas supaya senang faham. Pertama, makna al-asri ni ialah Allah bersumpah, waw tu waw demi, sumpah. Allah bersumpah demi al-asri, apa dia? Waktu asar. Allah bersumpah demi apa? Waktu asar, tu pertama. Kenapa waktu asar? Ni antara waktu paling kritikal manusia, yang mana ketika ini manusia banyak lalai dan memikirkan kesibukan dunia dia tu, penghujungnya. Jadi tu waktu asar ni waktu yang kritikal. Ada hadis mengatakan apa, siapa yang tinggal waktu asar ni, amalan dia semua sia-sia je hari tu. Jadi waktu asar sangat penting. Bahkan dalam Quran, dalam surah 2, cuba buka surah Al-Baqarah, Allah mengkhususkan penekanan nak jaga, untuk kita jaga waktu yang di tengah-tengah di antara waktu solat. Apakah solat yang paling tengah sekali? Solat paling tengah solat apa? Asar lah. Dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya, ayat dia hafizu, ayat 238. Ayat 238. Surah 2 ayat 238. 238 pada muka surat berapa? Kalau dah jumpa tu, dia atas sekali tu. Muka surat 28 38. Okey. Bismillah. Muka surat 39 Ya Allah firman apa? Hafizu alas salawati. Kemudian wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat dia. Hafizu maknanya apa? Perintah Allah. Jagalah kamu. Peliharalah kamu. Peliharalah apa? Ala solawat, atas solat-solat tu apa dia? Solat-solat yang 5 waktu yang wajib. Solawat ni jamak kepada 5 solat tu. Peliharalah kamu solat-solat yang wajib semua sekali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu. Kemudian daripada semua solat tu yang Allah suruh pelihara, yang wajib pelihara tu, solat wajib, tiba-tiba dikeluarkan lagi daripada 5-5 tu, lagi penting untuk pelihara apa dia? Wassolatil wusta, dan solat yang wusta. Wusta maknanya apa?
yang ke tengah. Apa maksud dia? Solat asar. Dia seolah-olah dia ni center kepada solat lah. Kalau boleh asar tu sungguh-sungguh jaga, insya-Allah yang lain terjaga. Demikianlah umpamanya. Jadi waqumu lillahi qanitin, dan bangunlah, dirilah solat tu kerana Allah dan taat dan khusyuklah mengerjakannya. Baik. Jadi dan kalau kita tengok solat asar ni solat yang selalu manusia pun memikir apa masa ni, waktu asar ni waktu dah habis kerja. Dah habis kerja fikir apa? Nak siap-siap dah, nak cepat buat apa, nak cepat balik. Ni waktu paling kalut sekali manusia. Jadi bila kalut ni, kadang-kadang benda yang utama dibuat apa? Ditangguh-tangguhkan. Jadi akhirnya solat asar jadi apa? Lambat. Bahkan kebanyakannya, na'udzubillah, lepas terus. Sebab masa tu lah jalan tengah jam pula dah. Asar masuk, dia tengah jam atas kereta. Sampai rumah dah maghrib. Betul tak? Cabaran besar kan bagi manusia. Ini siapa yang duk bandar menghadapi keadaan ni, saya pernah rasa lah. Itulah keadaan dia. Tapi apa kata itulah ujian bagi Allah, daripada Allah kepada hamba-hambanya. Ini solat asar. Jadi, dan solat asar menggambarkan waktu yang sangat suntuk dan genting. Kan manusia boleh terlepas satu benda yang utama untuk kepentingan hidup dia. Ini yang pertama, demi masa yang sangat genting. Itu pertama. Yang kedua, al-asri dari segi makna dia ialah sesuatu yang diperah. Asir. Asir ni maknanya jus. Asir jus, buah-buahan. Jadi kalau kita ambil limau, kita nak dapatkan dia punya tu jus, kita kena buat apa? Kena perah limau tu. Itu nama dia asir, tu disebut asir. Ataupun kurma yang diperah, anggur yang diperah juga lalu diperam, jadi arak lah pula. Tapi anggur tu diperam kan, diperah, lepas tu diperam tu, itu juga disebut asir juga. Dalam surah kita buka tentang asir tu pula, antaranya kalau kita boleh rujuk surah Yusuf. Surah Yusuf. Tadi ingat surah berapa tentang waktu asar? Surah apa ni, Al-Baqarah kan? Baik. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-36. Buka surah Yusuf, surah 12 ayat 36. Yusuf ayat 36. Jumpa. Tik. Ni poin kedua. Makna asr yang kedua ialah sesuatu yang diperah untuk dapatkan sesuatu lah. Demi ini. Jadi Allah kata apa? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Dan telah masuk bersamanya dalam penjara itu ada dua orang pemuda. Jadi ketika Nabi Yusuf masuk penjara, ada dua orang lelaki pemuda pun masuk sekali lah dengan dia, batch yang sama. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran. Lalu berkatalah salah seorang daripada pemuda yang masuk tadi, dia mimpi. Jumpa. Saya terus terjemahkan ayat ni. Saya terus terjemahkan Jadi berkatalah salah seorang yang masuk tadi dalam penjara tu, dia kata apa? Aku bermimpi yang a'siru khamran. Perkataan a'siru. Jumpa perkataan a'siru. Apa makna a'siru? Aku memeras anggur. Kan? Jumpa perkataan a'siru tak? Ayat 36. Jumpa? Perkataan a'siru tu perkataan ain sin sad ra tu asar lah. Jadi perkataan asar ni maknanya memerah. Kat situ kan? Ingat, demi perahan, demi sesuatu yang diperah tu maksud dia. Jadi dia kata aku mimpi aku memerah anggur. Arak lah, menjadi arak.
Wa qala al-akhiru, dan berkata yang akharu yang lain, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, dan sungguhnya aku pula bermimpi yang aku membawa di atas kepalaku roti. Ta'kulu tayru minhu, lalu dimakan oleh burung. Nabi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Tolonglah ceritakan, takwilkan mimpi kami ni. Jadi mereka ni berdua minta Nabi Yusuf untuk tolong takwilkan mimpi dia, apa maksud dia ni. Jadi seorang mimpi apa? Memerah kurma, memerah anggur, dan seorang lagi mimpi ada dibawa roti kat kepala dia lalu dimakan oleh burung. Jadi fokus kita pada perkataan asiru tu. Asiru tu maknanya memerah. Baik. Jadi kenapa kita kena perah? Kenapa, apa makna memerah ni? Jadi kita tengok sikit lah. Pertama tadi apa? Jadi Allah bersumpah wal asri. Wal asri. Satu makna al asri ni apa dia? Waktu asar. Kita boleh rujuk surah berapa? 2 ayat 238. Yang kedua makna dia perahan. Surah 12 ayat 36. Asar ni maknanya perahan. Apa kaitan perahan dengan masa? Ada kaitan pak masa dengan perahan. Jadi perahan ni maksudnya apa? Umur. Ni sebenarnya maksudnya apa? Umur kita. Umur kita ni seolah kita sedang diperah hidup kita, betul tak? Limau tu kan, ambil limau, lepas tu kita nak ambil air dia tu kan, kita perah kan limau tu. Limau tu tadi dia bulat elok kan, lepas perah jadi apa? Jadi apa? Kecut tak? Kecut kan? Dia dah perah, dah dapat hasil banyak tu, dah keluar dia punya pati tu. Akhirnya limau tu menjadi kecut. Kita masa muda bulat tak? Bulat tak muka? Elok tak semua? Sekarang ni dah kecut tak sikit, nampak? Kecut tak? Ke tak kecut lagi? Tak, dah kedut-kedut tak macam limau setelah kena perah? Kan? Itulah dia. Jadi kita ni sebenarnya hidup kita macam itulah. Ke dunia ni macam tu. Jadi kita kena ingat, macam mana pun kita cubalah nak awet muda ke, gunalah, makanlah apa banyak macam mana pun, carilah nak kekalkan kita punya kehebatan ni. Kekal macam mana? Takkan kekal punya. Kita macam perahan ni, yang lama-lama akan kecut, lala jadi hampas. Lepas hampas letak kat mana? Campaklah, buanglah kan. Tapi kita ni mulia, Allah cara kita nak simpan kan. Sebab tu kita panggil simpan. Orang panggil simpan kat mana kan? Simpan di tempat yang mulia tu sebagai penghormatan. Kita ni bukan macam makhluk lain, special lah kan. Jadi ingatlah, kita ni ibarat perahan. Jadi demi kamu manusia yang umur kamu ni sedang diperah. Jadi bila perah kita nak dapatkan pati tu kan. Jadi nak perah ni ada tak bekas yang nak letak? Ke main perah je? Mesti ada gelas kan? Gelas yang mana nak? Saya tengok dah perah limau ni mahal ni beli ni. Perah-perah tengok dalam gelas tu ada tek cicak. Sia-sia tak perahan tu? Nak minum tak? Nak minum ke tak nak? Alamak, menyesal dia perah, betul? Jadi kat sini umur kita ni, kita sedang diperah. Dekat cawan mana kita perah umur kita? Cuba fikir balik. Ada 2 cawan kat sini kita sedang perah. 2 cawan. Satu cawan dunia, satu lagi cawan akhirat. Jadi selama hidup kita ni, kita sedang perah untuk hasilkan pati kita yang itulah amal soleh nama dia. Kan? Yang kita nanti nak minum balik tak benda tu? Nak dapatkan tak hasil tu? Bila nak dapat? Akhirat nantilah nak dapat balik, kita dapat menikmati segala yang kita buat dulu. Itu nikmat Allah rahmati kita kan, pahala kita tu kan. Jadi sekarang ni kita dengan ni, kita sedang diperah ni, kita kerah semua kat mana? Kat cawan ni ke cawan ni? Fikir-fikirkan. Itu. Sebab itu Allah SWT, Nabi sebut dalam hadis apa dia? Kamu nanti akan berdiri, tak berganjak kaki anak Adam ni di depan Tuhan je nanti, saat dia bangkit nanti, sampailah ditanya dengan 5 benda. 5 perkara.
perkara pertama tentang umur dia. Ke mana dia habiskan umur? Dia buat umur dia untuk apa? Jadi inilah soalan nanti akan ditanya tentang umur kita. Pentingnya demi perahan, iaitu demi umur kita yang sedang diperah. Makin lama makin uzur, makin lama makin uzur. Pastikanlah benda tu jangan sia-sia. Sebab manusia ni kalau dia tak buat apa-apa pun, dia tidur je pun tetap kena perah tak? Habis juga umur dia, kan? Jadi, dan ini satu kita nak yang mana? Yang ni yang kita nak. Yang ni kita kena sebab tu Allah suruh tak kita fikirkan perahan ni. Dalam surah surah 11 ayat 15. Ayat 15 surah 11. Ayat 15 sampai ayat 16 kena baca dua-dua. Ya, 11 surah Hud ayat 15 sampai 16. Okey, perhatikan Okey. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapa yang yuridu mana apa? Inginkan, cita-citanya itu hanyalah nak dapatkan dunia. Siapa yang inginkan kehidupan dunia dia dan wazinataha, dan perhiasannya dunia serta perhiasan dunia tersebut, apa Allah kata? Nuwafi ilaihim, kami memang akan beri dia, cukupkan kepada mereka a'maluhum, akan perbuatan-perbuatan amalan mereka, usaha-usaha mereka itu, fiha, untuk dapatkan apa yang mereka nak tu di dunia ni. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sedikit pun tidak dikurangkan, dirugikan. Namun Allah kata ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bahagian mereka dah di akhirat nanti, kecuali mereka hanya dapat apa? Hanya dapat neraka je. Sebab mereka tak bercita-cita pun untuk akhirat ni nak apa, nak buat apa. Sebab mereka memang nak dapatkan bahagian dunia dan nanti hasil ni akan tamat. Tak ada dah, dapat dah, tapi sekejap je lepas tu habis. Jadi wahabita ma sana'u fiha, dan apa dia? Sia-sialah, habita, hapuslah segala apa yang mereka telah perah dulu, kumpul dulu pada dunia tu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil, terbatallah segala apa yang mereka amalkan, tak ada apa-apa. Inilah akibat daripada orang yang salah menghabiskan umur dia, salah mengerahkan umur dia, usia dia ke tempat yang tidak kekal ni. Dalam ayat surah 17 pula, ayat 18, demikian juga Allah sebut, Allah ingatkan kita. Buka pula surah Al-Isra. Ni kaitan dengan ni mana kita nak gunakan untuk akhirat ke dunia. Dalam surah tadi surah apa? Surah 11 ayat 15 sampai 16. Bacalah. Jadi apa matlamat hidup kita? Ayat ni nak ajar kita akhirat, mesti akhirat. Yang kedua surah 17 ayat 18 hingga 19. Kita baca. Oh ni kita bacalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Jadi barang siapa yang niat dia, cita-cita dia, matlamat hidup dia untuk dapatkan ajilah. Ajilah ni perkataan ajal. Ajal maknanya cepat, gupuh gapah. Sebab tu dia kata di sini disebut perkataan ni, ajal tu gupuh gapah. Dia nak benda yang cepat. Kan? Ajalna lahu fiha. Kami pun mempercepatkanlah apa yang dia nak tu. Kat mana? Apa benda yang boleh dapat cepat? Dunia. Kan? Nak bina mahligai dunia dapat sekarang lah. Tapi mahligai akhirat sekarang tak nampak lagi. Cara dia nampak lambat. Itu apa antaranya mahligai akhirat ni? Zainab isteri Nabi, Nabi beritahu kan, solat apa? Rawatib. Bina mahligai kat mana? Rumah-rumah mahligai dekat mana? Kat syurga kan. Tak tinggal solat rawatib tu. Dan siapa yang inginkan dunia yang segera ni, memang dia Allah beri dia segera dapat kaya ni. Tapi apa dia? Ma nasya'u. Allah beri sekadar apa yang kami nak saja. Jadi ingatlah, dunia ni kita kejar macam mana pun, kita akan dapat bukan yang kita nak. Kita akan dapat apa yang Allah nak kita dapat sebenarnya. Buatlah macam mana hebat pun, usaha pun, tapi sebenarnya kita dapat apa yang Allah nak kita dapat. Sebab tu disebut ma nasya. Dua benda kat sini penting. Ayat ni kena perhati dua benda. Satu, ma nasya, kami berikan apa yang kami nak bagi. Itu satu. Okey, dunia. Yang kedua, liman nurid. Yang kedua, liman nurid. Dan kami pula, kami berikan pula siapa yang kami nak bagi. Sebab tu ramai tak orang usaha, bahkan usaha dahsyat-dahsyat, tapi dalam 100 orang yang mana yang dapat? Kadang-kadang seorang ke dua je. Kadang-kadang macam itulah. Itu dunia. Memang macam tu. Allah uji. Sebab apa? Semuanya tergantung dengan apa yang Allah nak bagi dan siapa yang Allah nak bagi. Kan? Apa yang Allah nak bagi dan siapa yang Allah nak bagi, semuanya terletak di tangan siapa? Allah. Jadi ini Allah beritahu. Inilah sifat dunia. Jadi begitulah dunia yang melelahkan ni kepada manusia. Tapi manusia apa? Berhempas pula nak dapatkannya. Namun akhirnya apa? Jadi fata morgana saja. Betul Allah kata apa? Jadi summa, kemudian lepas dia dah kejar tu, yang kami je yang bagi, ja'alna lahu jahannam, kami jadikan dia, kami berikan dia apa? Neraka jahannam, yaslaha mazmuman madhura, yang dia akan masuk, diazab, dibakar dalamnya dalam keadaan hina lagi terusir. Jadi inilah kerugian bagi orang yang cita-cita dia dunia semata-mata. Kemudian umur dia dihabiskan untuk penglibatan dunia semata-mata. Sama juga, sia-sialah kehidupan ni. Dalam ayat 19, manakala seterusnya Allah kata, wa man aradal akhirah, manakala barang siapa yang aradal akhirah, telah tetapkan hati dia, diri dia, cita-citanya untuk dapatkan akhirat. Kemudian dia bukan angan-angan saja dapat akhirat, dia buat apa? Wa sa'alaha sa'yaha. Sa'a ni maknanya apa? Dia berusaha bermati-matian untuk mendapatkan akhirat. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, berusaha bermati-matian dapat akhirat. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia yakin, percaya dan yakin dengan habuan tersebut. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu pula lah segala usaha mereka itu akan dihargai, diberikan balasan oleh Allah. Jadi tengok, Allah lihat pada hasil yang berjaya diraih ataupun Allah tengok pada usaha. Dalam ayat ni Allah tengok hasil yang diraih ataupun tengok sejauh mana usaha dia? Usaha. Allah kata kana sa'yu. Sa'yu tu usaha, bukan hasil. Usaha dia sejauh mana dia berhempas pulas nak taat perintah Allah, nak dapatkan akhirat. Jadi inilah orang yang akan beruntung nanti. Baik, ini untuk ini dua ayat ni.
untuk kita memikirkan tentang umur kita yang kita buat apa pun buatlah, umur kita tetap akan diperah. Tapi jangan buat sia-sia. Sebab apa? Dia ada period waktu dia. Satu masa lama-lama dia akan expired juga. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, khatan murabbi'an hadis tu. Jadi khatam Rasulullah ni menggariskan satu hari Nabi dia melukis. Ni nama dia kita panggil lukisan wahyu lah. Dia dalam Sahih Bukhari nombor 6400 lebih. 6400 saya tak ingat berapa. Tapi dalam kitab Ar-Riqaq. Penting ni, kadang-kadang kita ni antaranya kitab yang saya suka baca kalau Sahih Bukhari, cari bab kitab Ar-Riqaq. Ar-Riqaq ni semua hadis-hadis yang meruntun hati kita. Hadis tu bagi kita semangat, bertambah cinta akhirat. Kalau kita rasa lesu, futur, malasnya, aduh nak buat ibadah ni, baca hadis-hadis tu. Hadis-hadis kitab Riqaq ni semuanya bagi kita semangat dan gairah nak dapat. Hadis Riqaq tu banyak. Antaranya Nabi lukis hadis tu. Nabi lukis 4 segi petak ni. Sahabat ada kat situ, Nabi pun lukis. Kemudian Nabi pun lukis satu garis di dalam ni dan satu lagi garis kat luar. Nabi lukis. Kemudian Nabi lukis garis kecil-kecil. Ni Nabi lukis. Sebab kadang-kadang kan orang hari ni dia kata apa, tak faham lah, lukis kan senang kan, lukis. Jadi tengok Nabi pun guna kaedah ni kat dia dulu lagi. Dulu lukis nak bagi mudah faham. Tengok ni sekarang kita nak mudah faham. Ini kehidupan kita. Jadi Nabi beritahu petak ni apa? Petak ni ajal kita. Petak ni lingkaran ajal. Nabi kata ini ajal manusia. Petak ni ajal. Dan garis panjang dalam petak ni, yang ni panjang ni, ini siapa? Ini manusia yang sedang berjalan dalam umur dia. Ni perjalanan manusia ni. Jadi perjalanan kita ini, kita dikepung oleh apa? Dikepung oleh apa? Ajal. Kemudian yang kat luar ni apa? Oh, yang ni cita-cita dunia manusia. Cita-cita manusia nak kejar dunia je. Rupanya cita-cita dia ni di luar daripada petak ni. Maknanya manusia akan dapat tak cita-cita ni? Tak sempat. Sebelum dia sampai sini dia dah mati dah, ada potong ajal dah. Itu manusia. Sebenarnya ini Nabi beritahu, ini hakikat dia. Ramai kita kejar cita-cita sini, cita ni kat luar ajal, tak akan sampai punya. Tak akan sampai punya. Itulah maksud Nabi. Jadi ini dunia kita ni. Ni kita dikepung oleh ajal. Kita dalam dunia. Di luar ni akhirat. Di luar yang luas ni akhirat. Jadi ini ajal kita yang mengepung kita. Dan inilah perjalanan manusia sampai nanti dia akan dipotong ajal dia. Tapi cita-cita dia jauh betul. Dia sangka dia boleh dapat. Tak, dia makan kena potong dia. Dan yang cabang kecil ni apa? Ini Nabi kata al-hazi al-a'rad. Ini nama dia al-a'rad. Apa al-a'rad? A'rad ni sengatan demi sengatan. Jadi sepanjang perjalanan manusia dia akan disengat. Maknanya kita akan lalui banyak ujian, betul tak? Kita ni adakah senang kejap, susah balik. Kaya sekejap, miskin balik. Dan bahkan orang kaya pun susah juga nak kena maintain macam-macam kan. Inilah dia punya cabaran-cabaran hidup. Cabaran-cabaran hidup yang semua orang kena lalui. Orang beriman akan lalui, orang kafir pun lalui. Senang macam mana pun tak ada juga ujian. Betul tak? Jadi manusia akan hadapi cabaran. Dia langgar satu sengatan, lepas selamat sini dia akan kena sini. Lepas kena sini dia kena sini. Kena sini sampailah dia mati. Itulah hidupan kita. Inilah dunia. Tapi adakah kita nak sia-sia ke perjalanan yang penuh cabaran ni hanya untuk cita-cita yang tak kesampaian ataupun untuk ajal yang pasti? Mana satu kita nak buat? Segala pancaroba dunia ni kita pun nak gerah, nak guna, nak harungi, tapi hanya untuk dapat satu cita-cita yang pasti tak akan dapat ataupun untuk kejar sesuatu yang pasti kita akan temui, iaitu kematian. Mana satu nak? Kita punya mindset nak pergi mana? Nak selamatkan untuk apa? Orang bijak dia fikir yang mana? Dia pergi dah kerja cita-cita ni ke dia fikir nak kejar, nak selamatkan diri dia nanti saat ajal dia tiba? Mana satu? Tapi ramai fikir apa? Kalau dia banyak fikir ni, dia banyak tak bersama dengan Quran yang ajak fikir tu? Quran ajak fikir benda ni, tapi tengok kita banyak peduli Quran ke tak? Cuba fikirkan.
Macam mana? Jadi Quran ni kita selalu seolah anggap dia macam asatirul awwalin. Tahu asatirul awwalin? Cuba buka surah 83 ayat 13. 83 ayat 13. Jadi ni semua kita bicara Quran ni. Ya Allah nak bagi tahu. Sampai pukul berapa ni? Sikit lagi kan? 4 minit lagi Surah Al-Mutaffifin. Apa mana Al-Mutaffifin ni? Orang-orang yang curang. Betul tak? Curang dalam apa? Timbangan. Sukatan. Lagi? Luas makna dia lah. Betul, Allah kata wailul lil mutaffifin. Jadi orang mutaffifin ni sikap Allah, apa cerminan sikap dia? Allah kata allazina idza qtalu 'alan nas yastawfun. Bila mereka nak terima pemberian daripada orang, mereka nak dapat penuh. Dia dapat orang beri, dia nak sempurna penuh. Hak dia nak dapat sepenuhnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia nak beri hak orang pula, kalau boleh dia nak kurangkan. Itulah al-mutaffifin. Begitu juga hubungan hamba dengan Tuhan. Dia boleh jadi tak mutaffifin, boleh. Bila dia nak Allah beri kat dia, semua dia nak minta, ya Allah berikan saya ini, saya nak ini, semua kalau boleh apa saja Allah dia nak minta pada Allah. Tapi bila hak Allah, baca Quran, tengok, faham, tak apa Allah, saya nak baca je, tak apa, sikit-sikit cukup lah. Tapi ya Allah bagilah saya segala-galanya. Itu pertanyaan Allah. Okey, dia bagi sikit je, sekadar boleh, asal boleh je, kan? Tengok kita beri hak Allah, hak Quran, apa kita buat? Quran kita beri hak macam mana? Asal boleh ke sepenuhnya? Macam mana? Asal boleh, kan? Tak apalah, baca je dah, cukup lah, tutup, kan? Macam tu je, betul ke? Tengok ayat ni, Allah kata apa? Ni sikap manusia yang mukazzibun yaumiddin, yang mendustakan hari akhirat. Walaupun dia kata saya beriman, tapi perbuatan dia, kelakuan dia, tingkah laku dia menunjukkan, membuktikan tak, dia sebenarnya dustakan. Sebab dusta tak dusta bukan pada ucapan, pembohong pandai cakap, tapi tengok pembuktian dia pada perbuatan dia. Itu baru bukti dia dusta ke tak. Jadi Allah kata apa? Wa iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan manusia ni bila dibacakan ayat-ayat Allah ni, seolah dia berkata apa? Ini adalah asatirul awwalin. Apa nak asatiru? Ini jamak taksir dia. Hikayat-hikayat, dongeng-dongeng, cerita-cerita lama dan sebagainya. Itu maksud asatir. Apa dia punya falsafah kat situ? Kenapa Allah kata asatir? Dia berkata satara. Jadi bila sebut macam tu, dia maknanya cerita yang tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Faham? Macam kita cerita, alah ini cerita, kamu nak tahu silakan, tak nak tahu pun tak ada masalah. Jadi manusia ni hari ni, kita orang Islam sendirilah. Ini bukan cerita orang yang memang tak beriman dengan Quran. Yang dia mengaku beriman dengan Quran, tapi seolah Quran dia kata apa? Saya tahu pun tak apa, saya tak tahu pun tak ada masalah lah, segala cerita dalam dia. Seolah demikianlah kita punya kelakuan tu, kan? Quran ni semua patut tahu ke ataupun tak ada masalah tak tahu? Macam mana? Cerita dalam Quran ni, maklumat Quran, kita ni kena tahu semua orang, tak ada kecuali, semua kena tahu ataupun tak ada masalah. Kamu nak tahu silakan, nak belajar, nak faham. Saya tak payah faham pun tak ada masalah. Quran macam tu ke nilai dia ataupun tak? Cuba kalau kita pergi sekolah, awak wajib ambil subjek bahasa Inggeris. Minta maaf, saya tak nak. Kamu nak ambil silakan, tak nak boleh tak kita buat macam tu? Wajib ambil kan? Ikut sistem tu kan. Sekarang ni Quran, semua wajib tahu tak isi dia? Ke tak apa? Tahu pun tak apa, tak tahu pun tak ada masalah. Jadi siapa yang anggap macam tu, seolah dia kata Quran ni asatirul awwalin, cerita hikayat. Cerita ni dia tak bimbang, tak tahu, dan tak kisah pun kalau tak tahu. Macam choice, pilihan suka hati. Betul ke Quran macam tu? Adakah ini nilai Quran yang mulia di sisi kita semua? Macam mana? Dan dia betul tak rasa pun ketinggalan, tak ada masalah pun ketinggalan ni. Tapi kadang-kadang dalam bab apa, bila kita dididik ni, kadang-kadang
dalam bab budak ni kan, ketinggalan dalam bab apa, player bola tak kenal rasa malu. Contohnya kan, tak kenal itu, tak kenal rasa malu. Tapi dia tak tahu Quran rasa malu tak? Tak tahu, tak ada apa-apa. Jadi jangan jadikan Quran macam asatirul awalin, cerita-cerita yang boleh dilempar sana, diambil balik ke, nak tahu pun tak ada masalah. Bukan, Quran adalah semua wajib tak tahu. Tapi macam mana kita nak sedarkan benda tu? Jadi ini punca kenapa umur ni dah lama perah kat tempat yang salah lah. Hari ni kita tak rasa pun kepentingan Quran ni. Patut kita tahu, hilang dah. Hilang roh tu, rasa keinginan tu. Jadi ni amat masalah kalau kita biarkan. Okey, ini ayat ni tentang umur. Maksud yang kedua apa? Perahan umur kita jangan disia-siakan. Pastikan di tempat yang betul. Jadi di sini juga umur ni juga apa? Adanya niat dan adanya amalan dalam ni. Niat mesti tepat untuk dapat akhirat, dan amalan sesuai dengan amalan yang dianjurkan, barulah dapat apa yang dikejar. Jadi ini yang kedua, makna kedua. Makna ketiga apa? Makna ketiga demi umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka surah 15 ayat 72. Ini kita bincang wal asri je dulu. Nak faham maksud al asri tu apa? Last satu lagi. Yang ketiga maknanya umur Nabi. Kenapa Allah bersumpah demi umur Nabi? Dalam ayat tu Allah kata la'amruka. Kan? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Betul tak? Demi umur engkau wahai Muhammad, umur Nabi adalah umur yang paling perfect. Siapa nak kehidupan dia bahagia, kena contohi umur Nabi, umur yang paling perfect. Nabi sempurnakan hidup dia kan, dan Nabi sibukkan diri dalam hidup dia. Apa Nabi buat? Jadi itulah umur yang paling bernilai. Jadi Allah bersumpah demi umur yang paling bernilai. Ni manusia yang umur dia paling bernilai adalah Rasulullah, dan dia jadi tauladan kita. Jadi jadilah umur kita juga bernilai, menghampirilah, mirip-miriplah apa yang Nabi banyak buat. Nabi banyak dakwah, Nabi sampaikan Quran, Nabi sibuk dengan perintah Allah, Nabi sibuk beri peringatan. Itulah kerja Nabi. Itulah kerja Nabi. Itulah umur yang paling bernilai. Kata Allah kata demi umur kau wahai Muhammad. Namun malangnya apa? Sesungguhnya mereka ni benar-benar tenggelam dalam sakrah. Sakrah tu apa? Mabuk kepada dunia, sibuk, rugi ya. Sedangkan Nabi ada depan mata mereka, tapi mereka tak boleh nak ikut. Ruginya mereka ni. Kalau mereka ikut Nabi, beruntung dah. Tapi tak, mereka tenggelam dalam apa? Hawa nafsu, dalam dunia mereka. Ya mahu, jadi hidup mereka terabur-abur, sibuk dengan benda yang sia-sia. Sedangkan Nabi dah ada contoh dia. Kita pun macam tu juga. Hari ni Quran ada yang kita mudah dapat. Banyak kan kisah-kisah Nabi ni, dan sempurnanya agama kita hari ni. Tapi apa berlaku? Kita tinggalkan pula tauladan ini, dan kita biarkan diri kita pula jahil pula dalam perkara ni. Jadi akhirnya apa? Umur Nabi yang istimewa ni tak dapat jadi contoh, dan ramai kita buat perkara sia-sia. Lebih banyak apa dia? Berhibur daripada sibuk dengan memerhatikan isi kandungan Quran. Macam mana kita nak buat kerja-kerja yang Quran suruh, tak tahu macam nak buat kan. Disibukkan dengan apa dia? Layar perak kan. Layar perak lah, drama sana sini kan. Akhirnya yang membentuk kita bukan Al-Quran lagi dah. Yang membentuk kita adalah apa dia? Cerita-cerita sensasi buatan manusia. Akhirnya apa? Cerita ni, cerita orang ni nak orang kaya, kahwin, cerai sana sini. Akhirnya masyarakat kita pun dilukis dengan contoh tersebut. Betul tak? Jiwa-jiwa kita akhirnya mencontohi benda-benda tu. Kenapa tak disibukkan contoh terbaik ni? Belajar. Jadi ini yang berlaku. Akhirnya Quran tak dapat corak kita. Yang dapat mencorak kita ialah apa dia? Hawa nafsu, hiburan semasa-masa. Itulah nanti rugilah kita. Betul tak? Jadi inilah sedikit sebanyak Allah bersumpah demi
masa. Jadi nanti Allah beritahu. Seterusnya ayat kedua apa? Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia semua sekali benar-benar tenggelam dalam kerugian. Bukan kerugian sikit, seluruh dia tenggelam. Maknanya apa? Kita kalau lemas, tenggelam, timbul kepala, okey tak? Adalah bahagian yang masih ada harapan kan. Tapi kalau semua tak ada harapan dah karam dalam. Itu fi khusrin. Semuanya tenggelam habis-habisan. Maknanya apa? Allah bagi kita mata, mata kamu rugi. Allah bagi kita mulut, mulut kamu pun tak boleh pakai, rugi juga. Allah bagi telinga, telinga pun buat benda sia-sia juga. Allah bagi umur panjang pun sia-sia. Allah bagi harta, harta pun sia-sia. Allah bagi dia anak, anak dia pun sia-sia je. Mana modal dia yang boleh pakai? Satu modal pun tak boleh pakai. Semua perkakasan yang Allah bagi kita, semuanya rugi, satu pun tak boleh pakai. Na'udzubillah. Inilah maksud dia. Semua manusia kebanyakan demikianlah. Tenggelam seluruh benda yang aku bagi, semuanya dibuat sia-sia. Kecuali siapa? Nanti kita bincang. Kecuali siapa tu. Inilah surah Al-Asri. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit daripada apa yang saya sampaikan. Ada 3 perkara penting kat sini. Pertama, waktu asar. Kedua apa maksudnya? Ya, umur kita sedang dikerah. Jadi sama ada kita je nak mengerahkan dia ke arah mana? Dunia ke akhirat? Dan yang ketiga apa? Umur terbaik untuk kita ambil tauladan dan ikuti ialah umur siapa? Rasulullah. Telusurilah kehidupan baginda menerusi Quran yang Nabi tinggalkan dan sunnah-sunnah menerusi hadis-hadis sahih yang Nabi tinggalkan. Dengan ambil masa apa? Belajarlah. Itulah yang kita kena buat supaya umur kita bermanfaat. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.